Jika ada mana-mana pihak menawarkan pelaburan emas yang ada pendapatan bulanan atau tahunan seperti dividen, itu semua skim cepat kaya bertopengkan emas. Skim seperti ini biasanya menawarkan pelaburan emas yang tidak nampak dan menjanjikan pulangan dalam bentuk duit. Bermakna anda beli emas tetapi dapat duit. Sebab itu, asas dalam belian emas, beli emas mesti dapat emas. Bukannya beli emas dapat duit. Dan apabila anda menjual emas, pastikan anda dapat duit, bukannya tukar emas lama dengan emas baru atau lebih teruk, jual emas dapat memo atau dapat janji sahaja. Antara buku asas tentang emas yang amat saya galakkan untuk anda baca adalah buku Wang Emas dan juga buku Masa untuk Emas. Kerana bila anda faham ilmu asas tentang emas, anda susah kena tipu dan susah untuk anda percaya skim pelaburan yang bertopengkan emas. Belajar sesuatu, semoga perkongsian saya memberi manfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.